Pergaria 897 anda boleh hubungi saya di 66911897. Yang ini ada kiriman yang saya menarik perhatian saya awal tadi sementara saya putarkan tadi itu. Rakan kita ini ada pertanyaan dari Surya. Surya kata, Kisi, saya ingin bertanya pada pendengar Misteri Jam 12. Saya ni suka mendengar MJ12 tapi bukan setiap hari, Kisi. Hanya hari-hari berani itu bila suami saya ada di rumah. Kalau suami kerja, maaf cakap, Kisi, saya hanya dengar MJ12 melalui saluran YouTube saja. Jadi katanya Surya, sekarang ini saya berbadan 2. Ini merupakan anak yang kedua. Tempoh hari ada seorang makcik. Makcik ni menghampiri saya. Dan makcik ni tinggal blok sama, Kisi. Saya kenal makcik ni tapi tak pernah berbual sangat lah. Hanya senyum, tanya-tanya khabar gitu je lah. Sedang berjalan di kolong blok 8 lebih malam, tunggu lift, kata beliau. Makcik ni menghampiri saya. Dia tanya, ni anak nombor berapa? Saya pun cakap nombor 2. Dengan suara yang halus, berani kau jalan macam ni ya? Benda-benda ni menunggu je kau. Saya tengok makcik ni dah lain macam. Apa makcik cakap ni? Tak mula cakap macam tu. Tak adalah, aku nasihatkan kau je. Jangan keluar. Tempat sini kau tak tahu. Banyak orang yang ada ilmu. Kemudian lift sampai. Saya masuk dalam, dia tak nak masuk, Kisi. Tak apalah kau naik seorang. Dia senyum. Saya tekan rumah saya tingkat 5, keluar lift, hati saya tak sedap, Kisi. Satu malam tak boleh tidur. Sampaikan telefon suami. Suami pun rasanya naik marah lah. Jadi perkara itu menghantui saya. Saya nak tanya, Kisi, adakah kata-kata makcik itu benar? Jangan keluar malam-malam ke? Ataupun apa yang patut saya lakukan supaya saya tidak akan rasa takut macam tu? Terima kasih dari Surya. Kenapalah makcik tu macam tu? Di Facebook boleh berikan pendapat pandangan. Surya, anda boleh kunjungi Facebook Ria 897 FM ataupun Facebook DJ KC.